Boleh tak tolong nasihat bini saya, dia ni suruh hormat sikit suami. Laki balik dak nak rehat macam-macam hal dia kabur. Tolong kabur sikit ke dia. Dia ada mari malam ini. Dia kata bini dia ni kalau dia balik kerja, bini dia kabur macam-macam masalah. Dak nak duk rehat. Jadi tolong nasihat ke bini dia ada mari malam ni. Malam ni walaupun bini mari, tak mau nasihat bini, nak nasihat kamu. Yang tak betulnya mu. Sebab bini ni dia ada masalah, dia cerita ke siapa? Cerita ke laki dia. Nah, guanya jadi kalau dia cerita ke laki orang. Dan mu tak mau dengar. Betul tak? Tujuan kahwin ni tas kuno ilaiha. Kamu duduk berdua-duaan dengan dia. Apa berduaan? Berkongsi hidup. Nampak? Berkongsi hidup. Katanya Dr. Ahmad Syarbasi, ulama Mesir, dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, berbagi-bagi masalah. Jadi kalau bini kita ada masalah, dia tunggu siapa balik? Tunggu kita balik lah. Mu balik apa cerita lu? Popak. Habis itik masuk rumah ke apa? Nampak tak? Kucing naik atas kabur, habis je kabur belakang. Apa? Dah? Mu tepat dia kabur. Kerana awak CEO, awak pengarah dalam jabatan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami ketua besar dalam rumah tangga. Ketua besar yang akan dengar masalah staf bawahan dia. Betul tak? Dah kalau pengarah tak mau dengar, baik jet dengan atas tekak dia. Betul tak? Jadi dengarlah. Dengar. Tak semua masalah boleh selesai, tapi sekurang-kurang ada orang yang mendengar. Dia telah meringankan beban orang yang menghadapi masalah. Dah orang ni banyak kan? Dah mulut orang puang. Ada tak orang puang mulut tak ada? Jadi jumpa cikgu. Semua mulut kita bagi. Kerana apa? Kerana Allah jadikan orang laki-laki ni kelebihan dia pada kaki tangan kederak. Betul tak? Orang puang tak ada kelebihan kaki kalau, tangan kalau, semua kederak kalau. Berlari kalau, berjalan, melompat pun kalau. Allah beri lebih mulut. Berarti mak kita dengan ayah kita, siapa banyak mulut? Mak. Tok dengan Tok Ki? Tok. Nenek. Tok kalau ada tahu mah budak-budak lari. Dak berhenti. Lari budak-budak. Nampak? Tok Ki ada bunyi suara Tok Ki? Tak ada. Seminggu sekali bunyi suara Tok Ki. Tu pun lembu masuk rumah. Tok Ki, suara Tok Ki. Dak dah nak takak dengan Fitri. Faham lagi? Kali seminggu bunyi tu lah. Dah apa banyak mulut. Kalau tak nak kahwin isteri yang tak banyak mulut boleh. Mu kahwin orang lelaki. Jadi gay pula. Kalau orang puang gitulah mulut dia. Mata kejang dah mulut bunyi lagi. Pagi-pagi mata dah okey, mulut bunyi dulu. Bahasa dia, maafkanlah dia kerana memang mulut dia gitu. Tahu tak? Memang berpang. Kadang-kadang sakit hati kat kita. Kita baru nak makan nasi. Tahu tak? Dah lah panggil tu panggil anjing. Dia panggil itu anjing ke? Nak makan nasi ke dok? Dok kan anjing. Dok bahasa orang putih. Dok Melayu dia. Anjing tau. Nak makan nasi ke anjing? Nampak tak? Bila kita nak makan dah, lauk tu dah sedap. Kemarin singgang ikan, hari ni ikan singgang. Imun singgang tu, jadi muka tu lelaki baku ni siang muka. Baru nak suat dah lah, dah sedap. Mari ngadu. Hak ni kucingnya berok pas tambung, tahi atau ke tu. Kita Allah tu dah. Dah nak marah tak? Tak boleh marah dah, apa spesial dia. Betul tak? Bini kita. Sebab tu Nabi kata, mudah kenang orang-orang pun, jangan sepak terajang dia. Dengar je lah. Karang mu kenang dia malah karang. Betul tak? Karang. Nampak? Jadi gitu pula.